Bang, tengah buat apa? Ni nak beritahu ni. Apa tu? Bahaya tau. Jangan biar apa punya boyfriend tengok video ni. Hah? Bahaya? Bahaya. Jangan bagi dia tengok. Betul ke? Betul lah. Sebab apa bahaya tau? Sebab dia ni nyonya mi kari ni lah. Ada apa spesial? Apa yang spesial? Spesial dia sebab ni, tengok sini. Sebab dia menggunakan bahan-bahan yang original saja tau. Nampak? Ini kena masak lama. Of course lah, ni kalau nak masak ni kurang-kurang 5 jam tau kalau nak masak. 5 jam? Tapi jangan risau sebab apa? Nampak? Kita punya paste mi kari sejati kita dah siap. Oh, dia tak pakai powder. Dia tak pakai powder. Wah, spesial perancang dia. So nampak apa? Nampak sedap. tau. So ni kita campur dengan ni 3 minit je kita masak. 3 minit? 3 minit je, lepas 3 minit dia kata tadi kita angkat dulu. Banyak ni. Kuah dia pun tu. Memang sedap. So kita rasa dulu ni. Mi pula. Mi dia. Sedap betul. Tu dia. Bahaya tau kalau hampa bagi hampa punya boyfriend hampa tu tengok video ni. Lepas tu kalau nak beli, inilah. Sebab so kalau nak beli kat mana? Nak beli dia senang je. Hampa boleh pilih kita punya TikTok shop dekat beg kuning. Dekat beg kuning ada. Kita tengah ada harga trial pack tau. Tapi dia terhad kepada 100 orang yang terawal sahaja. 100 orang terawal je. Tapi disclaimer, jangan bagi hampa punya boyfriend tengok video ni. Jangan bagi tengok.